Okey, kita pergi pada soalan yang pertama. Raja 1 menunjukkan sebuah kubot dengan tapak mengufuk EFGH. So, tapak mengufuk ni tapak kat bawah ni lah. EFGH ni tapak yang dekat bawah ni. Mengufuk. Diberi titik M dan N masing-masing adalah titik tengah. KM dengan N masing-masing titik tengah antara KL dekat sini. Yang atas ni dengan GH yang bawah ni titik tengah lah. Ni titik tengah dia. Okey, soalan kita, namakan sudut antara garis MF. Mana garis MF? MF ni yang ni. Okey, dengan satah EFGH. Dengan satah yang dekat bawah ni. Okey, so dia nak sudut. So, sudut dia kat sini lah. Ni sudut dia. So, sudut ni, so, pergi ke sini lah. Ni sudut dia. Sudut kat sini. Okey, so kita nyatakan sudut MFN. MFN. Okey, ataupun baca daripada bawah pun boleh. Sudut NFM. Yang penting sekali sudut dia dekat F lah. Dekat F. Dekat tengah-tengah ni ialah sudut dia. Kat sini sudut dia. Okey, so settle. 1A. Seterusnya, hitung sudut. Okey, soalan ni sambungan dia. Hitung sudut antara garis MF. Antara MF ni dengan satah EFGH. So, kita nak sudut dekat sini. Sudut dekat F tadi lah. Okey, sudut kat sini. Tapi cikgu kira dekat atas lah. Sepatutnya pelajar jawab di ruang jawapan. Okey, tapi cikgu tunjuk kat atas. So, kalau cikgu buat garis dia, sudut tu macam ni lah. So, yang ni M. Yang ni N, so dia straight straight kat sini. Okey, dan panjang kat sini. Tinggi ni kita tahu dah kan, tinggi kat sini mesti 4. Ni mesti 4. Okey, cuma dekat sini, kat sini 4 N dengan G ni 4. Kenapa 4? Sebab kat sini titik tengah dia. So, kalau teorem Pythagoras, kat sini 3. Okey, kat sini 3. Kalau cikgu lukis balik, ni gambar kat sini. Cikgu lukis, cikgu tegakkan dia. Cikgu tegakkan dia macam ni. Okey, FG ni 3. GN ni 4. GN 4. So, teorem Pythagoras 3, 4 kat sini mesti 5. So, kat sini mesti 5 ni. FN ni mesti 5. FN mesti 5. So, sudut ni kita nak cari kat sini. So, kita tahu dia opposite tentangan bahagi dengan sebelahan. So, boleh guna tangent lah. Boleh guna tangent. So, cikgu kira kat sini tangent theta sama dengan tangent tentangan bersebelahan. Macam ni. Okey, cikgu tulis di ruang jawapan. So, tangent theta tentangan per dengan 4/5. 4/5. So, theta tangent pergi sebelah. So, tangent inverse. Biasakan, songsangkan tangent 4/5. Just tekan kalkulator saja, pelajar akan dapat jawapan. Shift tangent. Okey, 4/5. So, pelajar akan dapat 38.66. 38.66. So, untuk soalan macam ni 2 markah lah. 2 markah. Pelajar tekan tulis formula 1 markah, tekan kalkulator 1 markah. Yang atas pun 1 markah lah. So, soalan yang pertama ni 3 markah. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ni soalan lakaran graf lah. Okey, ni graf apa ni? Graf kuadratik. Okey, kenapa dia graf kuadratik? Sebab dia kuasa 2 kat sini. Ni graf kuadratik. Kalau dia negatif, mesti bentuk dia masam. Pelajar take note, bentuk graf ni mesti masam. Lepas tu baru kita buat. Okey, soalan ni dia nak pada ruang jawapan lengkapkan jadual. So, nak lengkapkan jadual. Cikgu suka pelajar tekan kalkulator sahaja.
Okey, cikgu tulis balik fungsi dia. Y sama dengan negatif 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 9. Cikgu suka pelajar tekan kalkulator yang ni. Sebab dia 2 pun boleh ubah. Okey, cikgu ajar. Okay, first kali y lah, alpha y. Alpha y. Sini sama dengan tu alpha soft. Negatif 2 alpha x kuasa 2. Pastikan sama dulu tambah 3 alpha x tambah dengan 9. Okay, just tekan kalkulator saja pelajar. So, dah dapat macam ni. So, kita tekan calculate. Bila kita calculate, kita masuk nilai kat sini. Contoh dia, cikgu masuk negatif 3. Contoh negatif 3. Okay, so sama dengan. Sekejap, tadi kenapa jadi tadi? Calculate. Negatif 3 semula cikgu tekan semula. Alpha y, alpha soft, negatif 2, alpha x kuasa 2, okay, tambah 3, alpha x, tambah 9. Okay, 2 pun boleh ubah, cikgu tekan calculate. So, bila tekan calculate, dia tanya nilai x berapa. Kita masukkan negatif 3 contoh. Kenapa dia keluar answer negatif 3. Tak boleh tekan answer ni. Calculate, masukkan negatif 3 dulu. Okey, so dia tak boleh masuk negatif kat sini Okey, negatif. Dia akan keluar answer Okey, so tekan negatif kat sini. 3. Tekan sama dengan. So akan dapat negatif 18. So negatif tak boleh kat sini. So kita tekan calculate lagi sekali. Tekan calculate. So apa ni? Negatif 2. So tekan negatif 2. So pelajar tekan sama dengan. So akan dapat negatif 5 kat sini. Negatif 5. Okey, tekan calculate lagi pelajar. Tekan calculate lagi. Okey, so nilai x masukkan 1 1 kat sini. Okey, so pelajar akan dapat 10 jawapan dia kat sini. Sangat mudah. Okey, cikgu kesan dah. Kenapa kita tak boleh kita tak jadi tadi, tak boleh tekan tolak kat sini. Dia mesti tekan negatif kat sini untuk tekan soalan dia. Okey, kita plot. Kita plot. So, cikgu plot yang pertama dulu. Yang ni yang pertama dulu. Negatif 3, negatif 18. Okey, so negatif 3, negatif 18. So, kalau kat sini 15 ni. Okey, so negatif 3, negatif 18. So, kat sini lah. Okey, so pelajar kenapa guna bulat? Bulat lebih tepat lah. Negatif 2, negatif 5 kat sini. Okey, so negatif 1.5, negatif 1.5 kosong. So kat sini Okey, seterusnya kita ada kosong 9. Okey, so kalau kat sini 2 petak 1 kat sini 6, 7, 8, kat sini 9 lah. Okey, lepas tu kita ada 1, 10. Kita ada 2, 7. Kita ada 3, kosong. So macam ni lah. Okey, pelajar just cantum saja slow-slow pelajar. Tak perlu laju-laju lah. Cantum satu-satu pun boleh. Okey, buat 1. Okey, satu-satu pun tak apa. 2. Okey, 3. Satu-satu pun tak apa. Macam ni. Macam cikgu buat. Okey, so make sure sentuh lah. Okey, make sure sentuh. Okey, kenapa cikgu tak pakai pangkah? Pangkah ni kalau dia lalu tepi macam ni, kita tak terima Tapi kalau bulat, dia lebih tepat. Mesti lalu pelajar Lalu je senang. Okey, settle soalan yang kedua. Okey, kita pergi pada soalan yang ketiga. Rajah 2 menunjukkan satu pernyataan. Semua nombor perdana adalah nombor ganjil. Nyatakan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu. So, yang ni palsu lah.
palsu. Kenapa palsu nombor perdana ni? Sebab dia bermula dengan nombor keenam. 2, 3, 5, 7, 11. So dekat sini dia ada 2 lah. So bermakna semua tak dipakai. Dia kena pakai sebilangan lah. Okay, seterusnya darjah 3 menunjukkan 2 penyataan. So yang ni biasa tulis dekat ruang jawapan. Okey, 2 penyataan. Tulis satu penyataan majmuk yang palsu. Okey, apa maksud penyataan majmuk? Majmuk ni 2 penyataan, 2 pernyataan. Penyataan yang kita sambung dengan dan atau. Okey. So ni ada 2 pernyataan. Ni pernyataan yang pertama, ni pernyataan yang kedua. Okey, gabungkan dia. Lepas tu menggunakan perkataan dan atau. Tuliskan satu pernyataan majmuk yang palsu. So kita nak jadikan dia palsu lah. Palsu paling senang biasanya kita guna dan. Apa kita nak guna dan? Dan ni kedua-dua statement ni mesti benar. Baru dia jadi benar. Okey, contoh 10 darab 6. So kita gabung soalan ni tulis satu pernyataan majmuk. So 10 darab dengan 6 sama dengan 60. Ini statement yang benar. Dan, okey, yang ni mesti pernyataan palsu dia. 12 tambah tolak. Okey, 28 sama dengan 40. Ini statement ni palsu. Kalau pelajar tekan kalkulator lah. 12 tolak dengan 28 tak akan dapat 40. Palsu. So, sebab dia ada perkataan dan kat sini. So, statement ni palsu. Palsu. Sangat mudah. Okey, seterusnya. Okey, ni soalan favourite cikgu lah. Soalan hujah ni. Soalan hujah Okey, hujah ni. Okey, hujah ada 3 bentuk. Pelajar kena tahu. Biasa pergi YouTube cikgu. Hujah ni ada 3 bentuk. Cikgu selalu explain. Okey, so ni bentuk yang pertama. Kenapa bentuk yang pertama? Sebab ada perkataan semua. Semua A ialah B. Ini cerita dia. Semua A ialah B. C ialah A. C ialah B. Ini bentuk yang pertama lah. Kita tengok kat sini. Ini C kan. C. Okey, 8 cc ni. 8 cc ni. Pelajar tengok. 8 cc. Cikgu buat warna hijau. 8 cc ni. 8 cc ni. Okey, ialah B. Nampak ni? C ialah B. So, jawapan kita kat sini C ialah A lah. C ialah A. Maksudnya B, C, D, E, F, G, H, I. Okey, ialah oktagon. Okey. Seterusnya, tentukan sah hujah itu. Hujah ni sah. Kenapa sah? Dia ikut bentuk lah. Sah. Okey, so yang ni ruangan jawapan ni untuk yang ni Inilah yang kedua ni ialah sah. Kenapa dia sah? Sebab dia ikut bentuk. Ikut bentuk. Bentuk ni ikut bentuk ni. Okey, seterusnya. Okey, settle soalan yang ketiga sangat mudah. Okey, kita pergi pada soalan yang keempat. Soalan yang keempat. Okey, soalan keuangan. Nyatakan satu kayu pengukur yang digunakan untuk menilai suatu kedudukan keuangan. Satu kayu pengukur. Okey, so skema yang diberi pada cikgu ialah aset lah. Aset. Maksudnya, kalau pelajar tu aset dia ada, bukan pelajar lah. Kalau seorang tu aset dia ada, kita boleh nilai kedudukan keuangan. Ataupun liability. Liability ni tanggungan. Liability ni tanggungan. Berapa banyak tanggungan dia. So, kita boleh nilai kedudukan keuangan dia lah. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Okey, soalan B. Cik
Satana ingin membeli sebuah rumah dalam masa 2 tahun selepas mula bekerja. Pendapatan bulanan, kita tengok bulanan dia berapa ribu? 3,400. Okey. Okey, jumlah perbelanjaan tetap dan tidak tetap dia berapa? 2,100 bulan. Dia berhasrat membeli kondo berharga 450,000 dengan wang pendahuluan 10%. Okey, cikgu selalu cerita bila jumpa sahaja soalan wang pendahuluan, kita kena kira dulu maksudnya 10% daripada 450,000. Yang ni kira dulu. So, potong 20, potong 20. So, 45,000 lah darab 10. 10 darab 4,500, so 45,000. Okay, biasanya kita akan curi markah satu satu markah kat sini biasanya. Okey, soalan ni dia tanya apa ni? Hitung bayaran wang pendahuluan. So, yang disediakan oleh Suhana. Yang disediakan oleh Cik Satana. Okey, wang pendahuluan settle 45,000. Okey, hitung simpanan bulanan yang perlu disimpan. Okey, bagi mencapai matlamat tersebut. So, dia nak sediakan duit 45,000 dalam tempoh 1 tahun lah. Okey, so kita kira lah. 45,000 bahagi dengan 12. Dalam tempoh berapa tahun soalan ni? Tengok sikit. Tetap. Okey. Dalam masa 2 tahun. So, 2 tahun So, 2 tahun maksudnya 2 darab dengan 12 lah. So, berapa dia kena sedia? 4,500. Bukan 4,500 ni, 45,000. Bahagi dengan 24. So, dia kena sedia 1875. 1875. Okey, soalan kita. Soalan kita Okey, adakah Cik Satana dapat mencapai matlamatnya? Dia dapat capai matlamat tak? Okey, kita tengok aliran tunai dia So, aliran tunai sama dengan pendapatan tolak perbelanjaan. Okey, so pendapatan ada dua, aktif plus pasif. Pasif ni part time lah. Perbelanjaan ada tetap plus tidak tetap. Biasakan pelajar biasakan. Kita kira aliran tunai. So, pendapatan berapa? Pendapatan Cik Satana 3,400. 3,400. Tolak perbelanjaan tetap dan tidak tetap. Dia berapa? 2,100. 2,100. So, kalau kita tolak seperti biasa, akan dapat 1,300. 1,300. Ni duit aliran tunai dia ni lah. Positif aliran tunai dia. So, sekarang ni dia kena sedia banyak ni lah. Okey, soalan dia, adakah Cik Satana dapat mencapai matlamat? So, jawapan dia tidak lah. Jawapan dia tidak. Kenapa tidak? Okey, aliran tunai dia kurang daripada jumlah dekat atas ni. So, kalau kita tulis tidak, okey, ataupun kita tulis tidak, jadi 1,300 ni kurang daripada 1875. Okey, so berapa dia kurang? Kita tolak lah. So, duit ni kurang sebanyak RM5775. So, tidak dia tidak. Jawapan dia tidak lah. Okey, settle soalan yang keempat. Cikgu nak pergi pada soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima. Rajah 4 menunjukkan bilangan buku latihan dan pemadam yang dibeli oleh Rina dan Jasmine. Okey, diberi bahawa Rina bayar berapa? RM7.
RM 7. Jasmine bayar RM5 lebih daripada Rina. Ini pelajar selalu salah. So, RM5 lebih daripada Rina maksudnya tambah 5 lah. Jadi, RM RM12. Okey, menggunakan kaedah metrik. Soalan ni dia nak kaedah metrik. So, kaedah metrik senang. Kita gantikan buku tu X, pemadam tu Y. Maksudnya kat sini akan dapat 2X tambah 2Y sama dengan RM7. Okey, lepas tu Jasmine ada berapa X kat sini? So, 3X lah. 3X, 4X. Okey, tambah 3Y sama dengan RM12. Yang ni menggunakan kaedah metrik. Okey, biasanya kalau pelajar buat bentuk metrik ni, bentuk persamaan ni satu markah lah. Tu tukar bentuk metrik. 2, salin balik 2, 4, 3. Okey, XY sama dengan 7, 12. Kat sini bentuk metrik ni pun satu markah juga. Jadi nak cari XY, kita songsangkan dia lah. Yang ni bawa pergi sebelah. So, bila bawa pergi sebelah, 1/1 anak dara tolak budak comel lah. Budak comel. So, A, B, C, D. 1/1 anak dara. Anak dara 3 tolak dengan budak comel. Comel 4 lah. Lepas tu yang ni songsangkan dia lah. 3 naik atas, 2 turun bawah. Yang ni tukar simbol negatif 2, negatif 4. Okey, so jangan lupa 7, 12. Selalu pelajar tinggal kat sini. Dan pelajar boleh tekan kalkulator teruslah. Yang ni tekan kalkulator. Tekan kalkulator. Okey, kalau nak cikgu tunjuk juga. Persamaan linear serentak lah. Okey, tekan mode. Cari equation. Tekan nombor 1, tekan nombor 2. Ada 2 pun boleh ubah. A1 dia ialah 2. B1 dia 2. C1 dia 7. Okey, A2 dia 4. B2 dia 3. C2 dia 12. Sangat mudah. So, X RM1.5. Y RM2. So, kita tulis X, Y. Tulis bentuk metrik dulu. X RM1.5. Y tadi berapa ringgit? RM2. Okay, tapi mesti tulis dalam bentuk macam ni. X RM1.50. So, Y RM2. Tak tulis RM pun tak apa. So, bentuk metrik satu markah, songsangan satu markah, jawapan kat sini satu markah, kat sini satu markah. Okey, settle soalan yang ke-5.